Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, minta maaf lah apa yang aku buat sepanjang ni. So, yelah, jom kita main lah. So, aku ada buat macam tak tahulah, ada macam mood aku buat. So, korang kena tunggu lebih kurang 8 hari baru korang boleh beli mod tu. Sebab mod aku tengah ni, kalau korang pergi sini, aku ada jual 2 mod, iaitu pixel painting dan gas station mode. So, kalau korang nak beli, korang kena tunggu 8 hari baru korang boleh beli. Nama kedai aku Watershop. Macam mencarut pula kan. Astaghfirullahaladzim. Okay, hari ni aku just nak beritahu je lah. Sepanjang 15 minit video. Hai. Ya. So, apa nak aku nak kena buat? Aku nak tunjuk korang punya save. Okay, save pertama aku. Arrow. Just a arrow. Wow, arrow. Bosan. Bottle flip. Kau boleh flip benda ni. Aku rasa lah. Lepas tu ada giant arrow ni. Aku rasa kalau kau letak melon, dia akan cucuk instantly. Walaupun kau sentuh sikit, dia akan mati instantly. Kena. Ya. Astaghfirullahaladzim. Okay, kita ada rubber ducky yang aku rasa untuk dapat hacker punya ni. Okay, next ialah building. Kita ada campfire. Sekejap. Oh, macam banyak sangat je ni. Oh, lupa ada dinding. Okay, kita ada kereta. Lepas tu kita ada macam camp. Tempat camp ni yang korang rasa korang boleh masuk. Okay, kalau korang nak dapat kit guy ni, ada satu easter egg. Korang kena letak kit. Lepas tu korang kena ada nano saberlelele tu. Faham je lah. Korang boleh masuk dalam ni. Macam best kan. Lepas tu kalau korang nak start api, korang ignite. Tak kisah korang nak apa-apa, tapi kat dalam ni. Tapi korang jangan bakar diri korang pula dalam tu. Korang nak buat campfire waktu malam ke, boleh. Ini memang perfect time. Tapi ni aku tak jual lah. Ni just bapak gila. Tolong. Okay dah. Next kita ada mod house. Ini yang memang aku tak guna lah. Tapi kalau untuk rumah, untuk ni boleh lah. Ni aku rasa feature untuk rumah. Korang kalau nak buka pintu, sepatutnya korang kena ada macam mesin tu. Yang mesin apa yang boleh buka pintu tu. Sekejap aku tunjuk. Ni. Korang perlukan trigger ni. Sebab dia akan trigger korang punya orang tu. So kita buang je. Tekan ni lah. Okay. Next kita ada ialah gas station. Small gas station. Gas station ni penting sebab aku ada letak dalam mod. Dia kepentingan dia ni, korang boleh isi minyak. Yes, korang boleh isi minyak. Aku akan tunjuk macam mana sebab nanti korang akan hate aku punya tu. So, cara korang nak guna minyak ni, korang ambil kereta ni. Lepas tu, korang ambil ni. Lepas tu korang, sabar sekejap. Ni korang dalam ni ada jar. Dia akan isi. Kalau korang tak nak pun tak apa. Aku bagi je. Mesti berjalan. Oh, tengah isi kat situ. So, nanti korang boleh bakar kereta korang ni. Memang penting benda ni. Sangat-sangat penting. So, kalau korang nak isi ke ataupun korang tak nak isi, ikut korang. Okay, lepas tu ada melon ni yang menjadi cashier. Dia menjual macam, yelah, korang nampak sekarang ni lah. Okay, next. Kita ada manusia. Mula-mula ni karakter aku. Ni karakter aku. Aku tak beritahu nama will aku. Takut. Yelah. Dan mana nama aku dia madah ni kan. Okay, ni ialah baby melon. Selalu semua safe ada benda ni. Next kita ada kek gun yang aku nak easter egg tu. Dan kita ada generasi keluarga. Generasi keluarga. Oh. Wow. Sangat pelik. Sabar sekejap dia lag. Ni generasi keluarga ku.
Lepas tu next kita ada keluarga aku lah. Keluarga satu, ada keluarga lagi. Okay, korang dah tahulah siapa ayah, siapa mak, siapa Next kita ada lemon. Lemon ni kalau korang lama-lama ke apple dalam air lah. Next kita ada furniture. Basket. Ni nampak macam negeri Perlis pula. Lepas tu kalau terbalikkan jadi Ukraine. Oh, aku lupa nak tutup internet lah guys. Aku sepatut tutup internet. Sebab kalau aku tak tutup internet, habis lah internet ni kacau. Okay, ni basket korang pakai baju. Pakai! Okay, memang bagus. Lepas tu kita ada basket ni korang boleh basuh lah kayaknya. Lepas tu kita ada bed untuk korang tidur. Ni bed kita. Go to sleep. Siapa nak tidur boleh. Next kita ada drawer. Drawer ni aku tak tahulah apa guna dia. Liquid. Korang boleh guna sebagai decoration lah. Boleh baling melon ke. Apa hal tiba-tiba dapat tulak? Okay, sorry. Okay, next kita ada peti ais. So, macam mana korang nak buka? Nampak ni kan? Korang boleh tekan ni. Nanti. Oh. Lepas tu kalau korang nak ambil ais, korang ambil ais kat peti ais. Lepas tu korang boleh baling peti ais ni. Nak baling kat melon boleh. Jangan risau. Peti ais penting. Ni aku jual tu. Ada 1 painting. Ada 2 painting. Dan ada 3 painting. Yes, ini ada 3 painting. Pixel picture nama dia. So, ataupun pixel painting lah. Ini ada macam broken car. Kalau korang beli mood gas station tu, ada satunya. Ni yang tadi yang aku tunjuk tu, yang keluarga tu. Ini gambar tu. Ni gambar gas station. Yang aku tunjuk tadi tu. Okay, nombor. Kita pergi forward tu single sofa. Sofa ni, korang ambil melon. Ni guna. Ni berguna. Korang boleh duduk. Itu je. Kegunaan dia untuk duduk. Okay, last kita ada washing machine bagi furniture. Kalau korang ada baju kotor, aku macam nak buat baju kotor ambil t-shirt macam jelas sikit. Mungkin korang kata aku cakap laju sangat. Aku cuma nak forward benda lain. Okay dah. Lepas tu korang ambil benda ni, baju ni. Lepas tu korang tekan ni. Pak, baju korang dah bersih dalam saat. Tak sampai 5 saat dah bersih. Itu tak tahulah itu nak panggil washing machine ke ataupun fasting machine. Okay, ni last save aku. Kita ni laju Kita dah sampai dekat broken car dah. Okay, broken car ni tak ada apa guna pun. Yes. Broken car, keretanya dah rosak. Kau macam tu. Next kita ada lori guys. Lori ni, aku tak tahu kenapa aku buat design macam ni. Tapi design ni memang cantik. Korang buka ni untuk buka bonet. Aku pun jual ni juga. Harga tu 10. Semuanya aku jual 10. Tak ada 20, tak ada. Tapi kalau 5-3 boleh lah. Next kita ada sedan ke ni. Seorang je boleh bawa. Memang seorang boleh bawa. Wow. Okay, aku rasa sampai di sini saja bagi save aku. Sebenarnya aku ada lagi berapa minit ni. Aku lagi. Mungkin korang akan kata, laju ni Mak Zakak. Nak bagi habis video ni cepat ke? Tak, bukan. Aku bukan. Silap orang pula. Bukan nak bagi laju. Aku cuba nak bagi. Aku nak bagi laju. Sebab aku nak buat video ni macam recording. Kemaafan. Macam-macam lagi lah. Macam-macam. Oh ya. Aku buat slow sikit. Okay, cepat. Cepat buat. Okay. Janganlah tembak aku naik kali. Aku tak nak mati dah. Buat cepat. Okay, so aku tak tahulah. So, apa nak. Oh ya, aku dah tukar mic. Hari ni aku nak buat scenarios. Aku dah tunjuk save tadi. Aku nak buat scenarios lah pula. So, kalau nak buat scenarios ni, aku perlu map ni lah. Map ni tolong aku. Jom. Kita.
no. Au. Sakit tu. Serius sakit. Okey, jom. Patutnya macam ni lah. Yes, macam tu. Okey. Okey, ni isi minyak. Okey, jom kita buat scenarios. Scenarios pertama. Melon. Saya nak beli macam topi kat sini. Ambil lah topi. Tak nak dah. Saya nak beli rubber ducky. Kau nak beli rubber ducky Jauhnya kau ambil. Macam ni kau boleh ambil rubber ducky tu? Jangan as. Aku nak beli benda ni. Kenapa? Kau ada anak ke? Tak ada. Aku single. 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 Tu pistol mainan pistol mainan. Pistol mainan. Tak ada tembak. Aduh, lambatlah kau tembak ni. Tu senario pertama lah. Kita ganti orang lain pula. Okey, jom kita letak orang lain. Kita ganti dengan siapa? Kek. Okey. Ya, kenapa? Anya, kau tolong sikit. Okey. Okey, ni Kek. Kek guys yang kata easter egg. Okey, senario kedua. Cuba nak merompak. Okey, mula-mula kalau kita nak bagi dia nampak macam tengah merompak, kita kena bagi dia pakai baju t-shirt. Lepas tu kita kena bagi dia pakai bandana. Jangan buat ni dalam real life. Dosa. Kalau kau buat, kau masuk dalam penjara lah. So, jangan buat Ini just scenarios. Kalau kau buat, kau akan pergi ke penjara. So, jangan buat benda ni. Ini just don't do this at home. Kita kena bagi dia pakai seluar dan hitam. Okay. Jom. Dia pastilah pegang macam pistol. Okay. Saya cuba nak mencuri duit. Tolong. Tapi kalau instead orang tu angkat tangan, aku akan bagi dia pistol. Aku ada lagi pistol lagi. Best pada kau. Nampak macam sakit juga. Tak apa. Aku boleh pecahkan kau mencawan. Tembak semua kawan, Mat. Dan kalang-kalang ni. Sepak. Sepak. Ambil kena sepak weh. Astaghfirullahaladzim. Kenapa mencuri, guys? Ya, senario ni. Kau buat apa kat kedai aku? Apa? Meninggal terus. Ini lagi best ni. Pencuri kena headshot. Itulah akibat dia, guys. Akibat dia. Apa hell? Okay. So, kita buang pistol ni. Okay. Silap, guys. Sekejap. Okay dah. Kita dah siap. Okay. Senario ketiga. So, tak tahulah. Kita bagi kereta. Okay, kita bagi apa benda aku nak delete. Okay, ada pakcik ni. Dia nak pergi isi minyak. Okay, dia isi minyak. Okay, tengah isi minyak lah. Lepas tu, dia nak pergi isi minyak. Tiba-tiba, dia terbawa something. Apa benda pula bawa apa ni? Weh. Apa hal? Tolong! Weh, apa hell? Apa hal ni? Wow. Apa yang terjadi kat luar tu? Apa yang terjadi dekat aku punya gas station? Bukan. Apa yang terjadi? Alamak. Weh, kereta tu terbakar, Mat. Mana phone aku? Phone. Aduh, takkan. Phone. Please, phone. Ya, kenapa, Puan? Ni gas station saya terbakar ni. Tiba-tiba terbakar ni. Lepas tu ada
Seorang pakcik ni, dia terbakar tiba-tiba tu. Tolong! Puan? Apa tu? Apa yang terjadi? Okay, kita dah habis senario sebagai gas station pula. Lepas ni kita nak buat senario campfire. So, senario campfire ni sakit sikit lah. Kita lepas. Okay, korang dah boleh nampak. Ini kita punya senario. So, senario kita ialah kita nak buat gas station apabila semua macam kebakaran tadi tu lah. Tapi kali ni sekejap. Kena bagi okay, kita letak macam 4 orang lah. 4 orang camping. Ni kawan dia ni Kon. Okay, ni Kon. Ni pula karakter. Sebab Apple perempuan kot. Bagi orang perempuan. Kon ni bagi orang lelaki lah. So, kita tak nak perempuan dekat sini. So, kita letak 2 orang ni tengah bagi tahu cerita pada zaman dahulu. Sekejap. Kita kena waktu malam. Mana waktu malam? Dia bagi matahari dia macam tak ada. Macam ni. Gelap sikit. Macam ni okey. So, tengah bagi tahu cerita. Sambil tu dia tengah masak marshmallow dia. Mana marshmallow Okay, sekejap. Aku lambat nak buat marshmallow kita. Marshmallow kita pakai sand camo lah. Sand camo ke apa benda ke. Boleh lah. Kita just... Aku macam nak simpan lah benda ni. Sebab benda ni important ke ataupun untuk video ke. Man tahu kan. Okay, lepas tu aku nak save. Sabar jap. Jangan marah saya. Okay. Kita letak lagi satu marshmallow. Letak dekat no kategori lah. Sebab mana ada food. Marshmallow. Okay, kita letak 2 marshmallow kat sini. Okay, diorang tengah terbakar. Diorang tengah membakar marshmallow. Right. Diorang tengah membakar marshmallow. Pada waktu malam lah, of course. Okay, pada zaman yang dahulu. Okay, kita move. First, kita kena bagi ni dulu. Okay, aku dah beritahu cerita seram. Dulu kan, ayah aku kan, dia ada beritahu cerita. Aku takut lah. Janganlah Mele, janganlah beritahu cerita seram. Apa hal Mele kita? Cerita ni memang best. Seramnya, mak aku, dia ada nampak polis tu. Security. Lepas tu bila tengok balik, security tu hilang. Yes, dia hilang. Ay, apa aku dah berasa. Allahu Akbar. Allah. Lagi tolong. Wait. Belakang. Masuk, okay. Tolong. Tidak, kawan aku. Tidak. Apa hal pokok belakang tu? Allahu Akbar. Wei, bapak terbakar tu, wei. Wah, Allahu Akbar. Kita campur kereta jap. Allahu Akbar. Oi. Apa yang sudah terjadi, guys? Kereta kita pun dah jadi gila. Bunyi apa tu? Weh, terbakar. Terbakar, mat. Itulah akibat dia bila bagi tahu cerita seram. Dah terbakar dah satu hutan. Okay. Bagi lampu. Apa hal marshmallow aku warna hitam sebab aku save waktu malam. So, memang best lah senario kita ni. Tolong.
aku rasa sampai di sini saja video kami. So, kalau korang nak tengok video lagi, video akan datang, akan diupload pada bulan akhir 5. Iaitu pada Aidil Adha. So, bukan Mela Playground tapi Minecraft. Orang kata aku tak nak upload Minecraft, aku dah boleh dah sekarang. Sebab, phone aku di-update. So, Assalamualaikum. Bye.